Tawau kembali menjadi perhatian selepas 3 lelaki warga asing diberkas dalam 2 operasi berasingan yang dijalankan pihak polis, membabitkan kes barang curi dan penyalahgunaan dadah di daerah ini. Dalam tindakan tegas yang dilakukan strike team Balai Polis Tawau, suspek berjaya ditahan hasil operasi khas yang dijalankan bagi membanteras kegiatan jenayah serta ancaman dadah yang semakin membimbangkan masyarakat setempat. Ketua Polis Daerah Tawau, Jasmine Husin berkata, operasi pertama dijalankan pada 22 Mei lalu di kawasan Batu 4.5 Jalan Apas. Dalam operasi itu, 2 lelaki warga asing berusia lingkungan 20-an dan 30-an ditahan selepas cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak polis. Menurut beliau, pemeriksaan lanjut berjaya menemukan sebuah power bank yang dipercayai mempunyai kaitan dengan satu kes kecurian yang sedang disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Namun itu bukan sahaja yang ditemui pihak berkuasa. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua suspek turut positif dadah sekaligus membawa kepada siasatan lanjut di bawah Seksyen 15 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Lebih mengejutkan, semakan rekod turut mendapati salah seorang suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau membabitkan kes curi, kes berkaitan identiti diri serta kesalahan dadah. Dalam perkembangan berasingan, satu lagi operasi dijalankan pada 28 Mei lalu di Jalan Persisiran Tawau. Polis menahan seorang lelaki warga asing berusia 30-an selepas pemeriksaan menemukan satu paket plastik lut sinar mengandungi bahan hablur jernih dipercayai dadah jenis syabu. Dadah yang dirampas dianggarkan seberat 0.07 gram. Suspek juga gagal mengemukakan dokumen perjalanan diri yang sah ketika pemeriksaan dilakukan. Berikutan itu, lelaki terbabit ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis menegaskan bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan jenayah, penyalahgunaan dadah maupun pelanggaran undang-undang imigresen. ACP Jasmine turut memberi amaran bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan awam, keamanan serta ketenteraman di daerah Tawau sentiasa berada dalam keadaan terkawal. Beliau turut menyeru masyarakat supaya terus bekerjasama dengan pihak polis dengan menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti mencurigakan agar tindakan segera dapat diambil sebelum kegiatan jenayah menjadi semakin serius. Ketegasan pihak berkuasa ini jelas menunjukkan bahawa mana-mana individu yang cuba melanggar undang-undang tidak akan terlepas daripada tindakan.